Hai, hari ini saya nak kongsi cara saya buat sarapan pagi. Saya nak buat idli. Idli ni lembut, gebu, spongy. Sedap dimakan dengan chutney kelapa ataupun kari. Jom tolong saya buat idli. Langkah pertama, kita sukat 2 cawan beras dan setengah cawan ulundu yang mana kemudian kita cuci bersih sebanyak 3 kali, bilaskan dan seterusnya kita rendam secara berasingan selama 6 jam. Beginilah rupa beras dan kacang ulundu yang telah direndam selama 6 jam. Ia kelihatan kembang sedikit. Okey, seterusnya kita boleh mula mengisar pula. So yang pertama saya ambil kacang ulundu dulu, kemudian tambahkan air sedikit. Air ni jangan banyak sangat, nanti jadi cair. So kita ambil sikit dulu, kalau tak cukup boleh tambah. Okey, paras dia sama paras dengan kacang, jangan lebih. Kemudian kisarkan. Okey, lepas tu kita masukkan hasil kisaran tadi dalam satu bekas yang besar. Next, kita kisar beras pula. So beras ni banyak, jadi saya akan kisar secara berperingkat sebab blender saya kecil. So kita ambil beras dulu, kemudian kita ambil air. Air jangan banyak juga ya, paras sama dengan beras, kisarkan, kemudian kita tuang masuk ke dalam bekas tadi. Okey, kemudian kali kedua kita letak 1 sudu nasi dengan beras. Habiskan beras ni. Okey, kita kisar, lepas dah habis kisar, kita masuk bekas tadi tu semua. Ini adalah batch terakhir kita punya kisaran beras. Sekarang kita tambahkan 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil yeast dan kita kacau dengan menggunakan tangan. Okey, kenapa kita guna tangan? Okey, ia dapat membantu dalam proses fermentasi. Okey, kita punya batter ni akan menjadi lebih ringan, lebih gebu dan idli tu nanti jadi lebih spongy. Okey, katakanlah kita jumpa ketulan yeast tu, kita hancurkan dengan jari. So tengok tu tekstur dia macam mana. Okey, sekarang kita boleh perap selama 6 jam. Beginilah rupa batter idli kita setelah diperap selama 6 jam. Light, airy, gebu sangat. Macam ni kita dah tahu dah, kejap lagi idli kita nanti mesti spongy. Tengok tu dia macam awan gebu sangat. So petua nak kacau dia, tak boleh kasar-kasar ganas-ganas. Dia kena lembut-lembut je. Okay, kemudian sudukan ke dalam acuan idli yang telah kita oles dengan minyak dan terus saya akan kukus selama 20 minit. Sebelum saya letak idli tu, saya dah didihkan dulu air dia. Okey. Masukkan tingkat kedua pula dan kita tunggu hingga masak. Tada! Idli kita dah siap. Sekarang kita boleh keluarkan dari periuk, kita sejukkan sebentar, kemudian baru kita keluarkan dari acuan. Okey? Oh, tengok tu. Berongga, gebu. Okey, kita keluarkan semua idli, masukkan dalam mangkuk yang lain, mangkuk yang bertutup supaya dia tak kering. Tengok dalam dia macam mana. Oh, lembut sangat. Ui, spongy. Okey, sekarang saya nak makan dengan kari ikan. Okey, jika ada yang nak minta resipi kari ikan, drop dalam komen. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.